Okey, sila. Terima kasih Tuan Ketua. Yang pertama, DAP mengalu-alukan kertas putih dan usul Yang Amat Berhormat Perdana Menteri uh, mentapakkan sokongan Parlimen ke atas usaha kerajaan bagi menangani ancaman IS. Dan sebelum saya ada teruskan, saya izinkan saya menyatakan bahawa inilah satu antara 3 unfinished business yang Yang Berhormat Perdana Menteri patutlah buat dalam Parlimen ini sebelum kita tangguh esok. Dan dua perkara yang pun penting ialah mengenai laporan Royal Commission Inquiry illegal immigrants di Sabah, dan ini pun penting. Dan lagi satu ialah satu kenyataan ministerial mengenai skandal 1MDB, dan saya harap bahawa sungguh pun esok yang terakhir bahawa Perdana Menteri bolehlah finish dua perkara ini dan kemukakan laporan Royal Commission Inquiry dan pun ministerial statement mengenai 1MBD skandal yang berbilion-bilion ringgit. Tuan Ketua, Yang Amat Berhormat mungkinlah satu-satunya ketua kerajaan di dunia yang secara terbuka ada pernah mempuji kumpulan IS atau ISIL dan ISIS sebelumnya apabila beliau menggeser ahli-ahli UMNO pada 24 hari bulan Jun supaya mencontohi apa yang beliau sifatkan sebagai keberanian ISIL dan ISIS supaya UMNO dapat terus bernyawa. Dan sungguh pun Yang Amat Berhormat kemudiannya telah mengencam IS tanpa sebarang keraguan dan syarat dalam Perhimpunan Agung PBB pada 26 hari bulan September. Ia masih tidak mampu untuk menghapuskan kesan buruk pujian beliau yang tidak tepat terhadap IS pada bulan lalu. Sebenarnya bekas Perdana Menteri Tun Mahathir pun sangat terperanjat mengenai pujian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan dia pernah berkata bahawa dia harap bahawa Amat Berhormat Perdana Menteri tahu apa dia bercakap. Dan kertas putih ini menunjukkan bahawa pihak berkuasa telah mengesan aktiviti rakyat Malaysia yang disyaki mempunyai kaitan dengan IS pada tahun 2012. Dan jika benar Yang Amat Berhormat berutang penjelasan sebenarnya kepada Parlimen dan kepada negara bagaimana beliau boleh dinasihatkan untuk memberi pujian secara terbuka kepada penganas IS atau ISIL, ISIS masa itu, dan ini sama ada menunjukkan lapse security intelligence atau misjudgment Perdana Menteri beliau sendiri. Walau bagaimanapun, akhirnya beliau adalah harap untuk menamakan perkara ini dengan kenyataan yang sangat patut dipuji dalam Security Council General Assembly PBB. Dan apa yang mustahak di sini ialah bahawa dalam usul ini ada kata bahawa kertas putih Malaysia berdiri teguh bersama masyarakat antarabangsa untuk menentang kumpulan pengganas ini kerana perjuangan IS mencemarkan nama baik Islam dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Malah GMM atau Pergerakan Kesederhanaan Global harus berada di barisan hadapan dalam kempen antarabangsa untuk menggerakkan pandangan dunia terhadap pengganas IS. Kerana Yang Amat Berhormat telah berulang kali membuat seruan dalam forum antarabangsa termasuk dalam Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu supaya para moderate daripada semua negara, semua agama untuk mengambil kembali jalan tengah untuk menuntut semula agenda keamanan dan pragmatisme dan meminggirkan golongan pelampau. Malangnya, pergerakan GMM yang dimulakan oleh Yang Amat Berhormat tidak dapat menyahut cabaran besar kali ini untuk menggerakkan opinion kebangsaan atau antarabangsa terhadap ekstremisme, pengganasan dan ketiada toleransi agama di Syria dan Iraq kerana ia sedang jenuh menangkis serangan pop ekstremis dan haluan kanan yang tidak bertoleransi di negara ini kerana
badan ini dianggap sebagai satu badan yang begitu tidak tidak sah, oleh kerana dikatakan untuk melahirkan pendapat yang ekstremisme. GMM menghadapi mengemukakan fahaman yang tidak selaras dengan kesederhanaan. Dan betul, apa yang mustahak kalau kita mau berjaya dalam GMM, yang amat berhormat mesti align dasar-dasar domestik dengan deklarasi antarabangsa, atau beliau akan kehilangan semua rasa hormat dan kredibiliti sama ada di negara sendiri atau di arena antarabangsa. Dalam ucapan beliau dalam General Assembly PBB kali yang pertama, ialah 27 hari bulan September 2010, beliau kali yang pertama untuk kemukakan cadangan GMM, beliau adalah memuji sekumpulan Kristian Amerika yang telah bekerja tanpa mengenal penat lelah untuk mengelakkan ugutan pembakaran Al-Quran dengan hujah yang menarik bahawa ia adalah sebenarnya tidak Kristian untuk membakar Al-Quran. Tetapi apabila Presiden perkasa Ibrahim Ali buat ugutan mau membakar Bible, beliau tidak rela untuk tampil ke hadapan untuk mengutuk bahawa itulah un-Islamik, apa-apa ugutan untuk membakar Bible atau apa-apa secret book, apa-apa agama. Itu sebab ni perlulah ada satu contoh yang patut ditunjuk oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beliau sendiri. Yang Amat Berhormat perlu sedar bahawa kempen wasatiyah, kesederhanaan beliau demi keadilan, keseimbangan dan kecemerlangan tidak mempunyai kredibiliti, melainkan dasar-dasar kesederhanaan pun dijalankan dalam negara kita ini. Dan sebab itu, itulah semua mata sekarang ketumpu kepada UMNO General Assembly. Adakah UMNO General Assembly akan dengan izin draw the line in the sand bahawa menunjuk ia berdiri atas kesederhanaan dan menolak segala fahaman ekstremisme? Dan kalau tidak, bagaimana kita boleh berjaya dalam kempen ini? Apa artinya usul di hadapan Dewan Yang Mulia ini? Dan betul, usul di hadapan Dewan meminta sokongan dasar dan usaha-usaha kerajaan untuk menangani ancaman dari militan. Dan apa yang mustahak ialah bahawa kalau kita mau berjaya dalam tujuan ini, bahawa kita perlu ada satu pendekatan yang meliputi semua rakyat. Dan seandainya dalam penggelutan demi kesederhanaan ini, kempen GMM mau berjaya di peringkat nasional dan antarabangsa dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh IS dan pelampau sepertinya, pihak yang tidak bertoleransi dan pertubuhan pengganas, ia mesti menjadi usaha untuk penyatuan nasional bagi semua rakyat Malaysia daripada semua kaum dan agama, melangkaui bangsa, agama atau politik. Atas sebab ini, saya mencadang diadakan suatu jawatankuasa pilihan parlimen untuk menggembling sokongan demi kesederhanaan dan mendraft undang-undang dan langkah-langkah untuk menangani ancaman IS. Kerana ancaman oleh pihak pelampau, golongan yang tidak bertoleransi dan pertubuhan-tubuhan pengganas seperti IS tidak boleh ditentang dan memenangi, melainkan jika ia adalah usaha bersama seluruh rakyat Malaysia dan bukan hanya UMNO atau Barisan Nasional. Terutamanya pada ketika kerajaan UMNO BN hanyalah sebuah kerajaan minoriti dengan sokongan rakyat minoriti di Malaysia. Jalan kuasa pilihan parlimen untuk menggabungkan sokongan untuk kesederhanaan dan untuk menggubal undang-undang dan langkah-langkah untuk menangani ancaman IS perlu ditubuhkan sebelum parlimen ditangguhkan esok sehingga Mac tahun depan. Sekian, terima kasih. Mas Gading. Terima kasih. Saya cuma akan panggil nama-nama yang telah dimajukan kepada saya yang berhormat.